Okey, kita dah sampai airport. Oh, halo. Hai. Famous juga saya ni. Dahsyat. So, kita akan ada konvoi lah 5. Okey. 5 kereta. Ada kereta untuk luggage saja. Ada kereta untuk penumpang saja. Okey guys, sekarang baru saya pakai kamera je. Tadi kita kena pakai telefon. Sebab dengan bagnya apa semua. Dengan gobo-gobo. So, sampai sudah kita di Chengdu. Chengdu, Guangzhou. Tiba di Kanton Guangzhou ni adalah satu bumi yang bertutur dalam bahasa Cantonese. Yang sakti nani 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 yao. Itu kan? Hoi ti yao. Sampai dai jin jito. Oh yeah. Yang tu kan Cantonese kan? Betul. Ada lampu atas. Terima kasih bang. Boleh ni buat kat kereta kita? Boleh. Ni buatkan Land Rover. Uish, memang atas ni. Konsert di Guangzhou ni alhamdulillah sold out. Kapasitinya lebih besar sedikit daripada kita kat Chengdu. But this time it will be sitting sitting lah. Maaf cakap, saya kat sini Gen Z. Gen Z? Yes. Dahsyat. Sorry. Kan saya kebanyakannya yang macam memang membesar bersama dengan saya. Maklumlah saya punya umur pun baru 25 kan. Yeah. So, perjalanan tadi kita menaiki Malaysia Airlines. Shout out to Malaysia Airlines. Service Malaysia Airlines as usual lah. Kita tak boleh nak cakap apa-apa sebab diorang memang mantap. And I actually met few cabin crew yang sudah fly bersama dengan saya since saya duduk dekat Shanghai, which was like in 2012. Bayangkan betapa lamanya saya masih ada di China dan betapa lamanya cabin crew tersebut masih fly bersama Malaysia Airlines. Ya, alhamdulillah. Journey. Tapi Malaysia Airlines tak sponsor. Tak sponsor. Ini kita nak puji lah. Kita shout out. Tapi kalau andai kata Malaysia Airlines ada apa-apa nak bagi tiket flight ke London ke, kita okey. Perjalanan 4 jam ni. Perjalanan 4 jam. Flight pukul 9 pagi. And then, tapi maaf cakap, memang walaupun servis Malaysia Airlines bagus, tapi apa yang lebih bagusnya adalah tidur. Kita orang memang tak makan, tak apa. Memang mengejar waktu tidur yang tidak cukup itu. Sebab semalam isteri saya dia ada PC. Ya, saya PC konsert semalam. Lepas tu saya pula ada dengan Datuk Ali Shukri. Jadi kita gobok sikit lah semalam. So PC konsert saya kat Malaysia. Korang jangan lupa untuk dapatkan tiket pada 9 hari bulan Mei 2025. Konsert Sheila Amzah di Malaysia yang bertempat di DFP, Dewan Philharmonic Petronas. Ya, benar. So sekarang kita akan bergerak ke hotel, mengambil masa lebih kurang 1 jam lah untuk trip kali ni guys. Dia agak nervous, bertambah 2 kali nervous sebab kita hanya akan rehearsal pada hari kejadian. Itu yang betul lah sayang. Aduh, memang deg-degan lah Deg-degan, tertekan. Dilarang menekan member, tapi ni memang betul-betul menekan. Menurut kata sound engineer saya, Encik Lebay, segala sistem yang mereka gunakan exactly sama macam kat Chengdu. So mungkin that was the reason why mungkin mereka merasakan ketidakperluan untuk ada rehearsal on the previous day. Tapi itu telah menyebabkan kami ada free day. Dan easy. Kalau di tomorrow Guangzhou ni shopping, santai-santai. Guangzhou ni antara negeri di China yang memang saya sangat kerap pergi. Tapi saya dah lama tak shopping sayang. I think the last time saya shopping maybe 2013 macam gitu. 2013. Awak ke mana masa 2013? Saya PMR last batch. Serius? Serius awak PMR 2013? Yes. Sebab saya
2011 form 1. Saya punya nak ingat senang je. 2011 form 1? 11, 12, 13, 14, 15. Masa saya dekat China awak form 2? Maksudnya awak kena respect saya sikit. Sebab saya batch terakhir tahu PMR. Ish. Sekarang semua PT3. Ayah, awak PMR? Tak lah, kadang-kadang saya tak rasa awak muda daripada saya. Tapi hakikatnya itulah dia. Saya lebih muda daripada awak. Lebih handsome. Memang. Takkanlah saya handsome pula awak ni. Mana tahu. Jadi guys, kita akan bergerak ke hotel. Lagi kita room tour. Hotel macam mana. And then tengoklah apa aktivitinya. Hari ni ada kot aktiviti ni. Kawan-kawan kita semua tu macam diorang jenis dah tukar duit ni, diorang ni. semua masing-masing dah tukar duit. Bila pergi Guangzhou ni macam biasalah guys. Kain lah. Kain elektrik lah. Kain-kain designer. Sini memang senang nak cari. So kita tengoklah. Sebab kalau anda kata kita dapat beli kain ke apa, dah jimat dah. Boleh bawa baju raya ya? Raya pun kat China. Macam mana? Takkanlah raya kat China pakai t-shirt ayang. Mestilah pakai baju raya. Ya. Itulah. Taklah juga. Maksudnya satu baju raya dekat China sepasang. Lepas tu balik kat Malaysia ada baju raya lagi. Baju raya lagi. Mungkin lagi dalam 5 pasang macam tu lah. At least. InsyaAllah. Kita pula raya macam mana dengan nak raya dengan babah lagi. Betul. Kita nak piklate lagi. Betul. So, ayuh kita ke hotel. Okey, semua. Konvoi. So, kita masuk ke hotel kita. Tinggi dia ni. Kena swing. Tinggi sama dengan kau. Ni kena swing lah habis. Piang mata mak. Okay guys, dah sampai. Jom kita room tour. Dah tahu dah buka. Silakan. Nak pergi toilet tu. Toilet. Toilet. Ini dah toilet kita. Dekat depan ni. Powder room lah orang cakap ni. Mari. Ini ada powder room. Tetap tak ada bidet. Tetap ada telefon. Welcome to room tour di China. Seperti biasa, bilik-bilik yang dibagi kat Syah akan seolah-olah macam kita orang semua duduk kat sini. Mari. Ni rumah ni. Wah, ni dah rasmi dulu. Okey, nanti dulu. Okey, ini dia kita punya Wardrobe area. Wardrobe kita. Ini macam imigran Ini dia. Ini dah macam bagasi. Ini kawan-kawan parking sini dulu. Sebab sekejap lagi kita nak bawa diorang semua ke bilik diorang lah. Aduh. Tapi sekarang ni diorang bertapak di sini dulu. Kita orang tak kira bukan satu bilik 10 orang, tidak je. Okay, baju orang kaya ada. Very besar lah Okay, ini make up. How is to mandi like this? Kenapa? How is to mandi like this? You see. Ni apa? Sekejap. That one is a toilet maybe. Okay, ni toilet. This is a shower. Mana mandi shower lah sini? Okay, but if you want to mandi over here, sekejap guys. Okay, cermin ada 2, seorang 1. we like it. Kalau kita orang kaya, kita orang betul-betul nak buat macam gini. Jadi, it's a ubai-ubai is a me over here. Kaya sangat ni. Ini nak mandi sini. Ya. Tapi sayang. Ni kan ada pintu. Gue lapar. Saya dah biasa hotel macam gini. Tengok lah. Saya macam mana pula saya bercuti London Sungai Kelang. Sungai Kelang. Dia bersih lah sungai tu ada jet ski. Ada jet ski guys. Ada jet ski. Boleh ni buat flip ni. Ini ada TV Tu TV. Apa nak tahu? Ni remote ni. Macam kita, kalau tengok dekat Sanya, boleh on TV ni. Ada TV. Ada TV. Macam yang dekat Sanya tu kan? TV besarnya. It's a very big, you know. Ni Syamil duduk pakai baju apa orang kaya tu. Ini yang macam cermin tapi dia sebenarnya TV kan? Ada kamera tu. Ya. Korang jangan buat macam-macam. Buatkan batu record. Okay, ni kita punya orang cakap apa? This is our room. Our room. Bedroom lah. But the view is so nice.
The view is really nice guys. Inilah dia kita punya katil. Oh, dia punya puzzle boleh gabung-gabung. Oh. So kiranya ada Chengdu tadi. Chengdu apa semua tu. Guangzhou. Maksudnya siapa yang pergi 4 tour ni complete lah puzzle dia. Complete. Complete. Oh, ada kursi urut. Ini yang saya tunggu ni. Ini urut-urut kan. Urut sambil tengok view. Dahsyat. But you're my best view. Oh, ini selamat ada ni. Ini puji-puji ni ada benda ni dia nak ni. Ayang. Ya. Boleh lah ayang emas tu. Astaghfirullahalazim. Harga dia Tu, okey. cuba tengok ruang tamu sayang. Jom. Harga dia okey. Tengok ruang tamu. 700 je 1 Ya. gram. 700 je. Oh, speaker tak speaker dia. Smart. Macam tumbler. Ni Nak speaker dugem. and apa ni? Jam. Ya. Tapi okey kot yang perbincangan Okey, kita tu tadi ni tu yang ni. emas tu. Ni banyak ni. Air purifier. And then Biasalah air-air. Color. Ni adalah peti ais. Also, this is a steamer for Cik Nas. It's a cactus. Cactus. Jangan tanya Cik Nas apa-apa ketika dia tengah makan orange sekarang ni. Semua ada. Itu pun dia bagi. Ya, sama. Oh, ada Astro. So, inilah dia ruang tamu. Ni semua halal yang. Ni semua halalan Toiban. Ada tanda halal tu. Macam nak tahu tanda halal? Macam ni. Nampak ni. Qingzhen. Qingzhen maksudnya halal. Qingzhen maksudnya halal. Ni dia ada tanda. Nampak? Oh. Sama. So kalau nak pergi China kena hafal tanda ni. So kalau kat China halal. Kita belum banyak masa Okey, faham. Pun kena bahagi-bahagi tugas. Ni ada air Watson air Watson ni apa sebenarnya? Dia macam walnut juga. Soda water. 0 calorie. Dan yang paling saya kagum ni first time saya tengok. Tak payah nak gosok-gosok baju dah. Nak beli dalam 5,000 je. Astaghfirullah, 5,000. Dia macam peti ais dahsyat ni. And then dia Ni saya muat ni. Muat guys. Ini tempat saya lah, office kat ni. Dan inilah view di luar. Dia masuk dulu kan. Ada bola lah kat rooftop ni. Boleh main bola lah. So guys, itu dia kita punya room tour. So lepas ni nak pergi makan dulu, nak pergi cari makan, lapar. Kita jumpalah lepas ni je. Sebelum kita room tour bilik kawan-kawan, kita pergi makan dululah. Kawan-kawan pun dah mula baran Cik Nas kata bukan sekarang lah Cik Nas masih okey. So Cik Nas? Cik Nas tak ikut sekali lagi makan. Takkan lah dia kata. Nanti dia kata takkan lah Makan dulu lah Makan dulu. Sebelum baran kita makan dulu. Okay guys, ni kereta Buick yang famous lah kat China ni kan. Yang ni baru punya lah. Macam kalau kita orang pergi sebelum ni, dia macam half electric half ni kan. Betul. Tapi ni memang senyap and tidak memabukkan. Tapi kita kena ada build up dia lawa. Kita kena ada kereta elektrik yang. Kena ada kereta elektrik. Ya, tapi emas 700 okey kot beli emas tu. Emas tak boleh. Emas saya better beli emas lah daripada emas. Emas kalau dua-dua okey juga. Saya ada job tadi ni baru masuk. Ya sayang. Job baru masuk ni kena beli emas lah. Ni tengok saya ada 1, 2, 3, 4. Ni tak ada. Nanti saya ni ada kat kedai ni. Kedai Uncle Raju. Ada yang tikam tu, tikam. Saya nak yang betul-betul macam ni. Itu betul lah tu, tikam ni. Uncle Raju tu kalau kena betul kena. Tapi brother ni memang tinggi guys. Ini adalah bodyguard yang sebenar. Ini nampak ni kat luar ni. Wah, feeling lagi ni Shima ni. Sama-sama. Okay guys, dah sampai. Cuaca aircon lah 23 macam itu kan. Sedap. So sedap-sedap lah. Dia nice lah. Okay. Ini restoran dia. Lumayan besar lagi. So sebenarnya restoran ni tutup, tapi dia buka hanya untuk kita. Cik. Tak nampak macam restoran. Ni nampak macam Profesor Clone punya ni. Media Tower. Kita ke Astro lah. Astro. Macam Astro. Besar Astro dia. Shopee. Dia kancung. Relax boleh tak dia relax? Member dah pening. Apa mabuk?
Mabuk lah. Oh, drang lah. Apa mabuk-mabuk ni? Drang ni. Gerang. Oh, jadi tak ada orang tak ada orang Freedom. Baik semua selamat bekerja. Oish. Ada orang suka ni VIP ni. V3 guys. Oh. Apa khabar Datuk? Saya baik. Tukar watak semua Datin? Oi, dah. Terkejut. Okey. Ini ada semua. Dia buka. Ini real ke Cik Nas? Dia buka tu. Real kot. Real. Dia buka Real Kan dorang lepas lantan dorang break. Oh, Buka awal just. Rumah ada air. Macam mana pattern ni? Okay guys. Intervensi. Kenapa yang buka? Cik Nas. Ui, mantap. Mantap. Sengit. Hatu teks dah apa? Sheila ya, kembali pada saya. Guangdong punya style. Hei dia lama. Oh, makan guys. Makan guys. Ni nama daging, ni daging. Dah habis pula tadi Ada satu stick tu. Sekejap lagi dia sampai nasi. Batu hot bukan stone. kan? Batu baik. Oh, cantiknya. Nasi sampai. Terima kasih. Sombong. Sokok lu. Tamatlah sudah. Cerita kami. Sekarang kita akan tengok bilik tim kita. Yahoo. Oh, Lebay. dengan cerita lagi besar. Ya. Dengan cerita sama. Dengan cerita sama. Oh. Sama. Takkan kurang. Yeah. Welcome to our room. Okay. Welcome to Shima and Cik Nas room. Hello. Let's go in. Okay, inilah bilik mereka. Oh, ada bathtub. Ada. Oh, tembus. Ha. Tembus. Oh, lama. Oh. Oh. 后料。哇，我是去了光照。 Turun. Jangan free hair. Okay, ada juga table CEO. Okay, view pun nice. Oh, view ni apa? View sungai Kelang. So basically dia tak ada ruang tamu lah. Tu je lah. Tapi kita ada ni dryer. Oh, ada dryer. Ni washing machine. Okay, dryer, washing machine. Lagi? Okay, ni kita punya sauna. Sauna. Ya. Okay. Oh, dah ada orang mandi ke? Belum Belum. Okay. Ni tempat ni lah. Kita punya wardrobe. Okay. Okay. So ni meja makeup. Meja makeup. Salah. Oh, ni boleh hintai lah. Jangan bagi lagi kat Nas. Itulah dia bilik mereka guys. So guys, itulah dia untuk day 1. So kita akan kembali pada day 2 esok. Sekarang kita nak keluar. Dah makan, dah apa semua. Sekarang nak keluar lah, nak tengok apa ada keliling hotel ni. Kalau ada tempat Saja menarik, nak jalan-jalan malam je. ada tempat menarik, kita pergilah. Itu saja, jumpa esok. Selamat pagi. Okay guys. Dah dalam lift, nak pergi makan. Tak pagi sangat tau. Lepas tu dua nak jalan-jalan, tapi awak kena pergi meeting. Saya ada meeting. Sorry guys. Kambing. Sebab diorang Makan guys. tapi kedai sini selalunya jarang ada kambing. Makan. Oh pedas.
Hari ni makan apa? Makan kat kedai mi tarik tapi order lauk. Makan nasi. Sedap. Ni apa? Ni macam ayam paprik. Telur tomato. Ni telur bersama cili. Ini jintan manis. Kambing. Daging. Lepas tu yang tu sayur masam pedas. Kita pergi jalan-jalan shopping jap. Shopping jap Kita akan ke mall. Penat makan. Alhamdulillah. Sebab semalam diorang tak pergi dengan kita Ya, semalam tak pergi dengan kita. Diorang tak nak miss out. Tapi kita pergi mall lain hari ni. Okey. Kita nak turun bawah. Okey, abang bodyguard kita tetap ada. Okey guys. Game soul. Ini RM15. RM15 je. Ini smart. Nampak ada kolab-kolab ni banyak Ultraman. Sana ada Lilo and Stitch. Awas sana. Teruk dia ni, teruk. Sabar separuh daripada iman. Iman. Oh dulu. Tak bodyguard teman guys. Oh. Dating. Oh. Ada bodyguard sekarang. Tak biasa lah. Okey lah guys, dapat topi guys. Sayang. Okey topi pilihan isteri. Dia cakap saya handsome pakai topi ni. So jadilah. Oh perfume banyak Ya. Oh ini kawan-kawan suka ni. Kawan-kawan. Nia, Ucupi, Azan. Kita selalu berikan dia botol air. Okay, ni untuk Ria Pot. Dia mama suka. Mak cakap. Mereka sedang menghunting benda lama. Sini pun ada jam lama guys. Ini itik-itik ni comel guys. Itu je lah yang kita tengok-tengok di mall ini. Sekarang rakan-rakan akan ke Grand View. So saya dengan isteri saya akan pergi meeting. Tamatlah sudah Alkisah kami. Murahnya. 99. Jaga-jaga. Sana yo. Okey, ini material Uniqlo mari. Harga murah. Jadi Kilo 500. ini 100 je. So memang kawan-kawan semua tersangkut lah kat sini kejap sebelum mereka bergerak ke mall yang lebih besar. Saya dengan isteri saya akan ke meeting, company punya meeting lah, dengan konsert punya meeting. So doakanlah kita orang plan well in future apa semua ya. Hai guys, hari sudah pun malam. Tadi kita dah meeting 4 jam Untuk planning kerjaya saya dekat China selepas habisnya tour ni. Before that, saya nak cakap sebagai seorang influencer yang berjaya, this is what I'm wearing today. And then Gen Z. pasangkan dengan handbag I. Cantik, I rasa macam cantik sangat. Okay, I'm ready. Let's go for dinner. Sakit. Meeting pun sudah about kerjaya, planning, TV show and everything. Sekarang kita nak ke restoran Turkish Ya. makan sebab disuggest oleh Taiko borong Cina. Okey, sampai sudah kita. Sini banyaklah restoran halal dan toiban. Kita dah di tempat yang orang cakap apa ni, banyak Muslim lah kat sini. So, ayolah kita mencari apa-apa yang ada kat sini. Dah sampai. Ini 3 orang ni makan. Saya ingat kecil. Saya dah kenyang. Saya ingat kecil guys. Baik, awak ambil je satu, the rest Take away lah Okey, nasib baik nasi dia boleh lah. So boleh lah kita bedal semua ni. Let's go. Macam mana makanan hari ni? Alhamdulillah, a very good food. And apa, nasi kambing,
Habis dah. Semua habis. Semua tip-top lah. Kenyang sangat. Tapi inilah air mineral datang ni pun dia cas lah Tomorrow is the day of the concert. Saya sebenarnya tak pernah buat konsert. Saya tak pergi soundcheck, tak pergi rehearsal. Esok adalah pertama kali. Sejujurnya saya sangat-sangat gemetar. Tapi I believe you can do this. Sebab saya pun biasa buat konsert tak ada sound check apa. Saya yakin dengan suara saya yang lunak ni kan. Hopefully lah, insyaAllah. Doakan saya guys. You can do this sayang. You can do this. Ada bau shawarma sikit. Ada bau sos-sos sikit. Apa ada bau? Ada apa? Ada bau. Cuba awak sebut bau. Bau. Apa lagi cakap yang awak tengok tu? Cakap apa lagi? Kereta. Kereta. Kalau diorang cakap mana? Kereta. Oh, okey. Apa lagi yang lain kalau dari segi Sya'ale. Masya ada lagi? Bas. Bas cakap apa? Bah. Orang bawa ada bah tu. Ada bah. Ada bah. Lagi? Cawan. Cawe. Cawe? Ambil cawe tu minum. Lagi? Jalan? Jale. Saya tahu makan. Makan. Kalau macam mana nak cakap baru lepas makan? Baru habis makan. Apa habis makan? Baru habis makan. Baru habis makan bel. Boh. Saya bukan orang Kelantan. Kalau korang tangkap saya pun RM1 je. Saya punya darah Kelantan tu sipi-sipi. Kalaulah saya pure Kelantan, saya akan buat vlog ni full bahasa Kelantan. Jadi Abeba. Abe ubah. Semua Abe. Ubah. Jadi kita buat vlog ni full Sabah lepas ni. Lama sudah cakap Sabah ni. Jadi bila kena mau balik kampung ni sayang. anda tahu jugalah. Mungkin bila nanti ya. Wah, punyalah sadap kau punya suara. Iya. Jangan lupa follow, subscribe YouTube Jangan lupa undi Gempak Most Wanted nah. Hari-hari dia suruh undi. Okay lah, nak balik hotel. And then we're gonna Sleep and Sleep. ready for tomorrow concert. It's going to be a very long day for me. Sebab besok jugalah nak sound check. Besok jugalah nak rehearsal siang tu. Malam dah concert. Memang akan barai sebarai-barainya lah saya. Do your best. Cayo. Sini sayang. Cayo. 加油，是啊，加油，加油！我不是个寂寞，爱你是吗？ Bye. Inilah bangunan-bangunan di Guangzhou. Ni Alibaba guys. Cantik sayang. Itu Canton Tower. Atas birthday siapa lah atas tu. Turun sini. Dia dah bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Two people. 3个。two. 卖方也可以。对，不好意思，我们这个打车。谢谢。 Inilah venue dia guys. CH8. Kekok pintu belakang lah. Macam biasa lah. Okay. Mantap bye. Oh mantap. Ni mantap. Oh. Okay, inilah bilik kita. Masih jajan. Okay sayang. Okay. Pakailah macam sejuk. Banyak guys Oh, lagi awak kena ni lah, tulis lah. Can I be your dog? Hati-hati tulis dalam ni lah. Oh. Ini boleh bawa balik ni. Tak tahulah ala ke tidak ni. Okey, semua ada lah. Ni apa? Oh, ini bikin ais lah. Okey, ni antara yang
dah pernah main sini lah kot, I guess. Oh. Okey, sekarang perbincangan untuk rehearsal. Okay. Kita tak akan bawa semua lagu. Kita akan bawa beberapa saja. You want to wear your bag first? Oh, bunga tak luar je. 我们等一下过去。 Maklumlah sejuk kan. Hai. Okey semua. So this is the view. Ini kalau standing ni memang saya buat apa crowd surf. Capacity sini around 3,000, 3 to 4,000 tak saya. Okay. So guys, jom kita tengok daripada bawah macam mana rupanya. 今夜你会不会在远方让过花园说晚安？远方让过花委婉说晚安。经过那段遗憾，请你放心，我变得更加坚强，谁敌不管怎样荒凉。最亲爱的，你过得这么样？没我的日子，你别无恙。离开了你的世界。一起还漫长，我们终能不长。And I try to say what's on my mind, you should have known. 从今以后 ，That's the fans, by the way. 你会是所有幸福的。就是这样。You wanna add your voice? Baru je habis sound check and yeah, dah bersiap sekarang lah. Cuaca di luar sangat-sangat sejuk. Okay. Okay, Alhamdulillah dah settle dah kita punya sound check / kita punya rehearsal. Yelah, perasaan hari ni sebab kita semua benda on the same day kan. Tapi semoga kita jaya. Jaya. Baby 怎么样？怎么样？太搞笑了！我们刚才结束了我们的彩排，现在呢，我们需要，我们应该还有2个小时到我们的演出时间。现在我要补一下妆，然后我要带我的服装。现在我要现在可以再轻松一点。无论我有一点紧张，但是我必须要相信自己，今晚会过得 OK。Will you be wearing this? 当然不是这个啦，今晚的服装特别的好看，我会穿一条灰色和白色的服装，你们期待一下。Surprise. 现在就是秘密屋。Comel guys kereta dia. Ada telinga. Sekarang ni kita akan tengok kereta-kereta dekat China ni macam mana. Yang tu pun smart. Very nice. Colour dia. Sini dia punya charging port semua macam gitu. Sebab dah terlalu ramai pakai EV. So charging port dia senang lah sini. Okey, inilah tempat dia. Situ pun dah ada. Dia masuk kat sini. Guest artist lah, VIP lah semua. Sinilah tempat beratoknya. Bro, ada sini bro.
So inilah tempat beraturnya guys. So kali ni dia tak ada yang beratur awal pagi sebab tiket seated. Tiket seated. Jadi tak adalah orang berebut-rebut nak beratur dulu. Ni belah bawah. Yang tadi kita tengok kat atas tu kan. Ni belah bawah dia. Mak taksi. Ini dapat bawa balik ni, semat ni. Tengok interior dia pun. Rim kompang crown. Dahsyat. Sejuk doh. Museum custom culture. Okay guys, tahu-tahu dekat dalam ni Mini Cooper well maintained, sangat style, interior semua well maintained. Ini dia W116 280 Rolls Royce. Sana ada NSX guys. So guys, dekat sini classic car sangat-sangat mahal. Untuk buat dia on the road seperti kereta ni dalam China, the whole China, W116 ni hanya 5 saja yang legal on the road sehingga hari ini. And this is one of it. Inilah yang dikatakan oleh abang-abang sini. Ini dia Toyota Crown. Tengok dia punya rim. Sangat klasik. W126 560. Ini bapak Mercedes gak ni. Ini kalau kat Malaysia panggil Estima ni. Toyota Estima. Ini yang kita nak tengok ni. Ini nama dia Volga. Kalau kau pernah tengok dulu-dulu, Volga 1988 ni. Dia punya besi. Ini kereta Shanghai Shanghai punya kereta. Bapak gedabak kereta ni. Ni seksi FJ62 Mafia ni. Tengok tu, body bapak panjang. Porsche guys. Ni 1967 912 Porsche. Dan ini adalah Porsche 1958 356A. Memang letup. Ini rasa Perdana Menteri dia punya guys. Porsche macam kita tadi belakang dia E-Type series. Wah lama ni Jaguar guys. Sangat seksi lah. Wiper sampai 3. 3 wiper. Kompartmen kecil je. Kalau boleh tengok dia punya steering macam Nardi tapi bukan Nardi. Rim dia adalah wooden steering Jaguar sendiri. Ini pun gedabak juga ni. Ni for sale guys. Ini for sale. Rim BBS dalam dia tu. Mercik leather dia. Ini memang bau leather ni. Ni smart sebenarnya. Dia macam combi tapi tak combi sangat. Ni BMW Isetta. Kecilnya. Ni comel. Ini MK. Inilah MK1 Golf. MKI 2 pintu. Ni 2 pintu guys. Ni kat Malaysia dia saya pernah nampak. Ini tak pernah nampak ni. Okey, ini dia 500 SLC 2 pintu. Ini pun smart juga ni. Dalam rabak sikit lah. Dalam tak apa dah, tak tahu dia belum refurbish ke. Ini dia Japanese Ferrari Honda NSX. Ini memang cun lah. Ni R129 2 pintu juga Mercedes. Ini lampu ada wiper. Memang style lampu ada wiper guys. Ini keluar saja daripada sini dapatlah tengok. Dapatlah racing. Memang style guys. Dia sepatutnya masuk kena bayar, tapi kita ada cash je. Alipay saya tak tahu macam mana nak guna. Lala brother tu bagi for you my bro. Siapa
Siapa cakap orang China tak elok? Orang China yang baik lah. Ini kalau saya main leka ni. Ini betul leka ni. Ini betul leka. Bahaya ni. Bahaya. So sini macam tempat lepak culture guys. Nice punya guys. Ni Porsche punya. Porsche Diesel Junior. Dia punya barista sini guys. Okay, biar saya tunjuk korang barista. Macam main character tu. Tu barista. Oh lama. Ada tattoo. Lucu-lucu lah. Vintage store Harley Davidson. Nampak sematnya barista dia. Kongsi-kongsi, mari bicara. Orang dah mula datang guys. Ada yang datang pun, ada yang pakai tudung. Penduduk-penduduk Muslim lah dekat sini. Sebab Guangzhou ni ramai juga Muslim. Lah tu. Dah mula mai. Peminat-peminat Sheila Hamzah ni semua ni. Tadi ada wallpaper Sheila Hamzah apa dah dia bawa. Are you okay? Good. Sheila Hamzah, I love you. What's that? Lama. Good. Enjoy the show. Yeah, thank you. Guys, sampai ke sana guys. Ini baru permulaan lah. Belum banyak lagi. Belum ramai lagi yang datang. So kita akan discover lepas ni. Nampak. Laki bini. Okay. Dah mula ada yang mengenali kita. So kita dah boleh naik. Air lately ni guys, gelap lah guys. Lately ni agak famous lah Ubai. Risau. Okay, dah mula masuk. Ayo anak muda. Okay, sini ada track lah guys. Nampak. Okay guys, jom kita tengok audience macam mana. Let's go. Okay guys, audience sudah mula memenuhi sedikit demi sedikit. Orang bergambar latar belakang kan. Ni apa? Station. Okay guys. Okay. Sedang memenuhi. Semua sedang memenuhi guys. Ya, berbagai kaum semua ada di sini guys. Jemput. Masuk semua. Yang mana malu ada open house ni. Ada tombak lah. Didn't say hi to the band. Yeah, I just say hi. Sheila, Guangzhou, 加油！ 你好吗？我爱你。baik dah dia. Ben, Cayok semua comel-comel orang ni. Sekejap lagi saya akan campak tu Penny. Ya ke? Campak kat saya? Okey, saya akan sambut. Sayang. Ya. Request campak dia ni sekali. mak berat tau. Okey. Good show. I love you. I love you sayang. Good luck. Thank you. Let's go. Bismillah. Saya kena pakai mask guys. Saya famous sekarang guys. Oh, dah on Dah cucuk lagi. Let's go. Tak bunyi. Tak ada. Bye. Guys, full house. Alhamdulillah guys. Ada okay je. Still not ready because Sheila can do it. Yeah. Still need. I can hear only one side. Mic tak bunyi. Jadi kita akan usaha untuk
membunyikan dia lah. Nak tengok kenapa. Oh, ia monitor guys. Tak tukar kan? Sure. Okay. Tapi dia memang satu Betul. Ini betul. Belah kiri, belah earphone Pro. Do you think we need to dekat wages tak? Nanti aku bagi sini. Okay, aku stand kat depan. Okay. Kita play by ear lah kalau perlukan wages sekejap. Nanti Tadi Syah tunjuk mic tu, lepas tahu dah Okay, Wish naikkan mic dekat dia dengan wages sikit. Okay. ID WhatsApp nanti ya. Okay, we can do this. Okay. Oh man, the last minute thing is just thank you, Moni. Go. 太好了。给你。 Ia monitor sebelah tak dengar. So harap-harap semuanya berjalan lancar. InsyaAllah. Allah memberikan wakilnya kepada amin. To the song here in my heart, listen to the sound from deep within. It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. You made of me a butterfly voice you gave to me, and now it's time to find my own. Should I listen? You made of me a butterfly voice you gave to me, and now it's time to find my own. I don't know where I belong. The song in my head.熬夜工作有谁陪？等你完成你的目标。陪你吗？你好不好？好想知道，别只这么。我快要受不了。Last kau last. 大家好，我係善啦。我的广东话怎么样 ？OK 吗？我觉得应该不太标准吧，因为我觉得我广东话一直很差的，但是我会继续努力的。OK， 那你好不好？也是我想问你们的话。我还没问呀。
好久不见，你们还好吧？ Nampak baju rambut merah. Rambut yang ni. I love you Dia boleh dah. too， Boleh. 真的好久不。虽然世界变个不停，用最真诚的心，让爱变得简单。没有后悔，为爱日夜去跟随。Tukar side. Kita tengok audience sebelah sana pula. I love you too。我愛你。我什麼？喜歡你。我愛你。哦，OK，我愛你。我已經跟你們說過了，我的廣東話特別差呀。OK。唉，剛才那首歌。有没有让你们想起青春的故事？有没有？啊？Oh, dia buat lucu lah guys. 吃过香丽的苦。Very good teacher. Love you. 但那些都是真的很痛的事。
知道你心里还能否为我改变？放下你的眼，请你让我再一点，让爱再回到。爱如同在我心里纠缠，我们的爱。
爱你。我也爱你10年了。你们有需要加油 ，OK， 一定要加油。Jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Gelap ni. Tak selesa ni. Kejut parah. 我们一起唱这首歌好不好？还有什么错还不能够被原谅？时间不管怎样荒凉。Cabutan betul lah. Ayo, fikirkan secara logika. Oh, Denny nangis banyak ni. Denny. 已经有了。哇！模仿我。Oh, rakam pakai iPad weh, rakam pakai iPad. 我带的装备不是我们的好班员。OK， So, Denny kena menyanyi. 像我是你亲人一样。好妈妈。姐姐，好烦呐、Forever love, forever love。我只想用我这一辈子去爱你，你会是所有幸福的理由。爱的下一步看清楚，昨天尝过的苦，说什么现在我已不在乎，只想牵你的手，拥抱你，幸福在下一步。I can see the stars all our way from here. I'm trying to make a perfect love. Baby, it's you. You're the one I love. You're the one I need. You're the only one I see. Oh, you're gonna love on top, 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 top. I love on top, baby, baby. Okey, tengok gambar. 1、2、3。Masuk. 站了，1、2、3。这边。好嘞，爱你们，谢谢。
Ayo fikirkan secara logika. Engkau. I'll let you out of my life and so much better. You thought that I'd be weak without you, but I'm stronger. You thought that I'd be broke without you, but I'm anxious. You thought that I'd be sad without you, you thought that I'd be wrong. With no success, no stress, and lots of happiness. I'm not gonna lie to you when you're ready, I'm not gonna lie to you when you're coming, I can run off the diamonds and silence to a cross happiness. If I survive myself, I'll think I'll get what's masih 各位观众，演出已经结束，为营造一个安全有序的观演环境，请大家带好随身物品，不要把垃圾遗留在座位上，听从现场工作人员的命令，有序退场。拜拜。
各位观众，演出已经结束。为营造一个安全有序的观影环境，请大家带好随身物品，不要把垃圾遗留在座位上。各位观众，演出已经结束。为座位听从现场工作人员的命令，有序退场。请务必注意随身物品，不要把垃圾遗留在座位上。听从现场工作人员的命令，有序退场。切勿为垃圾遗留在座位上。大家度过一个愉快的夜晚。各位观众，演出已经结束。为营造一个安全有序的观影环境，请大家带好随身物品，不要把垃圾遗留在座位上。听从现场工作人员的命令，有序退场。请务必注意自身安全，切勿为垃圾拥挤。祝大家度过一个愉快的夜晚。Oh, situ dari sini. 各位观众，演出已经结束。为营造一个安全有序的观影环境，请大家带好随身物品，不要把垃圾遗留在座位上。听从现场工作人员的引导，有序退场。请务必注意自身安全，切勿推拉拥挤。祝大家度过一个愉快的夜晚。拜拜。OK， 我们结束啦。Ada problem ke tadi? 刚才我的耳返有一点事情，有一点问题。My left earphone is not working right before we go up on the stage. And 我在舞台上唱歌的时候，一直有哒哒哒哒哒哒哒的声音。哎呦 ，it has that sound of like I don't know frequency or something. So it might have affected me quite a bit. Knowing me, it's kind of like making me lose a bit of focus. But I try to come back. I was like, 很挣扎. So it's like I was really in pressure because being on the stage with a lot of people watching me, it's just to try to overcome my own weakness or my own fear. It was not easy, but I made it. Alhamdulillah. Yeah, Alhamdulillah. 加油加油加油！多么加油！加油！你加油！下班了。下班。 Let's go. Guys. Apa puncanya bang? Driver Dia pecah. Driver. Jadi kita perlu Mac driver. Inilah punca tak dengar guys. Asyik baik sebelah kalau dua-dua belah. hilang tak ada pedoman apa. Betulnya tukar je yang lepas punya tadi. So itulah punca driver dia. Sebab tu tak dengar. So lepas ni kita tahulah kena bawa extra ear monitor. Tapi ear monitor tu mahal. Nak kena return balik ni. Sebab tu custom telinga dia tau. We learn something. So next kena ada satu earphone lebih. Sabar semua. Okey, kita dah sampai restoran kita. Okey lah anak-anak. Ini kira fan yang paling rapat lah ni. 我的名字叫什么？亚亚，别难为他了。哎，脸好小啊，瘦了，就喜欢听这个花香。这香水好香，我喜欢。我在第3排我都闻到你的香水味，好香哦，是不是？哦，真的 ，Oh my God，I haven't seen you in a while。先进去吧，先进去。好，进去吧，进去吧，快点吧。进吧，先吃吧，怕你饿了。Okey, Malaysia masuk Malaysia. Hai. Okey. Hai. Jemput masuk, jangan malu masuk. Hai. Love 希拉 love you。要开心哦。terima kasih。开心哦，你听得懂，开心。Masuk. Dah gua segan pula. So inilah after party ni guys. We love it. Considering that I ate at 12:30 p.m. Sedap. Please go ahead. Yes. Sheila first. Alright, salam. Yeah. Bye semua. Oh, kat belakang semua bye semua. Bye. Brother. Hello brother.
Ya, tahu. Terima kasih. 姐夫怎么翻译？姐夫怎么翻译？姐夫怎么翻译？姐夫怎么样？他喊你姐姐，他就是姐夫嘛。姐夫怎么他喊你姐姐，他就是姐夫。不能。不能。姐姐的丈夫，我们叫姐姐夫。啊，对。中文真好啊！一定要幸福哈！谢谢，拜拜。拜拜，谢谢姐姐，上海见。